Hari ini kita melihat Hosea bab 3, ayat 5 hingga 8, di mana Raja Benyamin mengajar kita apa yang Yesus Kristus datang lakukan untuk setiap seorang daripada kita. Pernahkah anda tertanya-tanya sejauh mana Yesus Kristus benar-benar memahami anda? Bukan hanya kata-kata anda, bukan hanya doa anda, tetapi juga kesakitan yang anda pikul secara diam-diam di dalam hati. Hosea mengajar bahawa Yesus Kristus akan turun dari syurga dan tinggal di antara umatnya. Tuhan atas seluruh ciptaan memilih untuk berjalan bersama yang lemah, yang miskin, yang sakit, dan yang patah hati. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyebabkan orang buta melihat. Dia membuat orang lumpur berjalan. Kemana sahaja Yesus pergi, belas kasihan mengikutinya, dan orang yang telah lama menderita menemukan harapan semula. Dia membangkitkan orang mati dan mengusir roh-roh jahat. Kegelapan tidak dapat bertahan di hadapannya, kerana dia mempunyai kuasa atas penyakit, kematian, dosa, dan setiap perkara jahat. Tetapi Raja Benyamin juga mengajar bahawa Yesus akan menderita pencubaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, dan keletihan. Juru selamat tidak datang ke bumi untuk mengelakkan penderitaan. Dia datang untuk memikulnya. Kemudian datang bahagian terdalam daripada misinya. Yesus Kristus akan menderita lebih daripada yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Dia akan berdarah dari setiap liang Roma ketika dia mengambil ke atas dirinya dosa-dosa umatnya. Jadi apabila anda merasa lemah, datanglah kepada Kristus. Apabila anda merasa hancur, datanglah kepada Kristus. Kerana Juru Selamat yang menderita untuk anda juga ialah Juru Selamat yang dapat menyembuhkan anda.